bunyi laut ombak itu memberahikan dan di pantai itu. Kenapa ditukar? Saya bangga dengan nama dia, Pantai Cinta Berahi. Saya nak bagi contoh, gila tak gilanya. Di Perak tu ada satu tempat tau. Ketika saya belajar di Kuala Kangsar, tempat itu saya berkemah. Saya tidur bermalam. Nama dia Teluk Batak. Retinya ada persejarahan dengan orang Batak daripada Sumatera. Tiba-tiba saya balik 20 tahun sudah berkelana, dah jadi Teluk Batik. Apa hal? Kenapa dia jadi Teluk Batik? Itu Teluk Batak. Okey, contohnya Pantai Cinta Berahi. Pantai Cinta Berahi. Itu dalam buku-buku tu Pantai Cinta Berahi. Kerana bunyi laut ombak tu memberahikan dan di pantai itu. Kenapa ditukar? Saya bangga dengan nama dia, Pantai Cinta Berahi. Kamu yang berfikiran kotor, memikirkan seksual. Tapi itu Pantai Cinta Berahi. Kalau kita tengok buku-buku, cerita-cerita, cerpen-cerpen, novel-novel dulu, kita tengok Pantai Cinta Berahi. Ini kebanggaan kita. Jadi ada pensejarahan di situ. Jadi benda ini timbul. Okey, batang berjuntai. Batang berjuntai. Kamu yang kotor ingat batang itu batang macam ni? Tak ada. Batang ini adalah satu nama pada sungai. Orang di Negeri Sembilan panggil batang. Itu batang, bukan batang. Ini batang. Berjuntai itu bukan. Jadi kamu yang berfikiran kotor, dia tukar. Jadi saya tak faham. Apa sebabnya masyarakat kita? Tak ada. Kerana sebab banyak tengok porno. Bukan. Bukan kerana kata orang Melayu dulu ni, orang Melayu di Negeri Sembilan Jelembu ni kata apa tak? Tak cukup edah. Apa tu? Kaki tak berbedung. Kaki tak berbedung. Artinya pembelajaran tidak mencukupi. Keilmuan tu setengah jalan. Jadi ingat-ingat tu nak tunjuk pandai daripada Teluk Batak jadikan Teluk Batik, daripada Batang Berjuntai jadikan apa? Jaya, Bestari Jaya. Itulah. Itu semua karut. Dia Batang Berjuntai real. Ada pensejarahan, ada sungai itu batang itu berjuntai. Itulah macam kampung Nios Batang ataupun kampung Durian Tunggal. Ada sejarah dia. Macam Alor Gajah.